Madain jamak pada Madinah. Madinah arti pada asalnya bana-bana, maksudnya pakai negeri-negeri. Madain Saleh. Kau apa? Tu Madain jamak pada Madinah. Madinah arti bana, arti negeri. Cuma dia panggil alam bila ghalabah, bila sebut Madinah kena ke Madinah Al-Munawwarah maklum. Sini bukan nak pakai mana lurah. Madinah bana. Maksudnya negeri. Maksud lagi situ Madain Madinah negeri, ini tempat-tempat kait dengan solat tu. Madain solat, tempat-tempat negeri solat. Apa nama solat? Tempat kau samuk dulu. Hodok diraka ke solat. Di situ di sini berlaku sembelih uta solat. Begitu juga kaum Nabi Hud. Tempat tu tempat kaum Nabi apa lagi Lut. Tu dia panggil tempat yang dimurkai oleh Allah. Gak orang Melayu kita panggil apa? Tempat dimurka je. Melayu panggil tempat apa lagu tu? Sini nak tahu bahasa sini panggil apa? Laknat tu bahasa Arab lagi, laknat tempat dikutuk oleh Allah. Yang kita nak panggil kalau orang petani juga panggil tempat puaka. Sini panggil tak? Panggil juga. Nak sebut dulu takut tak kena. Panggil juga tempat puaka orang tua panggil. Biasanya kita nak tanya segi tabiat dan ajaran orang tua boleh betul ngaji agama. Tempat-tempat puaka ni orang pergi duduk tak di situ? Dia nak bersorak di tempat puaka. Tak lah. Nak buat rumah lagi dia mau panggil tukar bijak tengok tanah dulu. Sini boleh buat rumah dah, tanya sini tempat puaka. Ada pusu-pusu tempat dia mau buat jamu setan sini, tetap berani nak buat rumah itu. Tak tahu kan? Ini tempat puaka. Nah, ini tempat Allah Ta'ala murka kan? Pada asal gitu kan? Pada asal gitu. Maka sebab tu dalam ajaran agama Nabi sendiri SAW dia tunjuk ajar. Bila dia musafir lalu jalan di yang Allah Ta'ala telah membinasakan kaum-kaum duk lawan duk menentang Nabi-Nabi dulu tu, Nabi segerakan, segera supaya kita lalu tempat puaka. Kalau lalu kita penerah betul lah. Tak ada terberhenti betul tu. Tak berani tu. Malaikat kita tak tahu kata tempat tu tempat puaka. Tapi dia tahu, cepat, lepas. Dan tak nanti tengok ni Madain Salah di Mekah. Apa dia panggil apa? Antara Mina Muzdalifah tu. Sebab hak Allah Ta'ala melepaskan burung tayran ababil, melepaskan batu kena atas puak Raja Abrahah, Ashabul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di mana berlakunya? Antara Mina dengan Muzdalifah lah. Apa dia panggil? Allah dia tak ingat. Sampai situ Rasulullah SAW bila sampai itu segera. Manakala berjalan biasa. Buat apa situ? Saya tak ingat. Nama apa dah? Siapa ingat? Wadi Muhassir. Wadi Muhassir. Tapi dah ni tak ada dah Wadi Muhassir, tak nampak. Dah nyata semua dah. Tak itu kan? Cuma dia ada lagi tanda apa dia panggil signboard dia panggil. Ada tulis lagi Wadi Muhassir. Kita nak ambil jalan itibak sikit bila sampai itu segera. Tapi dah ni tak ada kira dah berjalan kaki apa motor kereta kan. Tapi nak ayat tu asal je ada lagu. Kerana tempat tu tempat yang Allah Ta'ala melepaskan burung mari membinasa apa dia Ashabul Fil yang dipimpin oleh Raja Abrahah daripada Yaman main nak merutuh Kaabah kan. Supalah tu. Secara umumnya begitulah mana-mana tempat puaka. Kita tak digalakkan berhenti di situ. Apalagi tempat yang telah dibinasakan oleh Allah. Tiba-tiba kita sekarang menjadi ziarahi kan. Kita ziarah tu nak pergi tengok ni lah tempat binasa dulu. Tapi tujuan kita apa? Nak ambil iktibar. Tengok lagi kesan-kesan. Lagu tu tak ada apa-apalah. Tak ada apa. Kita nak tengok ambil iktibar. Tengok ke
Allah Ta'ala kata, hei puak Mekah, mu selalu duk pergi perniagaan, mu selalu lalu ke Madinah, lalu nak pergi ke Syam. Di antaranya itu tempat-tempat kaum Nabi Soleh. Bila mu duk tengok kita dalam lalu tu, patut mu ambil iktibar apa Allah menasakan duk mengaku kau Muhammad Nabi SAW ni nanti sepatulah. Kata ketika dia pergi ke balik Syam, ada pula tempat kaum Nabi Hud, kaum Ad, dibinasakan dengan angin sor-soran tu kan. Jadi puak orang Mekah rihlatas syita, dia buat rihlah ke musim sejuk di Mekah, dia rihlah pergi kepada Yaman. Wasaib, bila musim panas di Mekah, dia rihlah pergi ke Syam, kerana sebelum balik Syam tu negeri sejuk. Jadi di situ tu mau ambil iktibar lah sambil lalu tu, ni tempat ni ambil iktibar. Pergi kau nu pula kau Nabi Hud, mau ambil iktibar. Apa? Punca dari kerana diraka pada Rasul. Kamu diraka ke Rasul, nanti kena sebab tu. Nak ambil iktibar gitu. Tapi kita sekarang ni bukan ambil iktibar, kita ambil dah macam-macam lah. Walau bagaimana kita tahu lebih kurang tu begitu. Bukan kata digalakkan dak lah. Bukan kata digalak tu dak lah. Tapi kalau lalu dah, anilah ni. Supaya pergi ziarah tengok musim tsunami dia bila berlaku tsunami habis putih kapur tinggal Masjid Cokong. Seperti sebelah balik Aceh gitu kan. Kapal pelapun pada laut siang itu empat tengah bandar. Kita tengok ni kuasa Allah Taala. Tengok waktu ambil iktibar tu baik. Semata nak menggalak gitu juga, tak digalak lah dah. Itu dia. Itu saja.